Gegar Vaganza 12 minggu yang keempat. Pertandingan makin hangat. Top 3 untuk minggu yang keempat buat persembahan yang sangat hebat. Okey, jom. Peserta dengan markah yang tertinggi untuk minggu yang keempat sekali lagi Iskandar Ismail dengan markah 84.25 markah. Berduet dengan juara GV11 Liza Aziz. Persembahan ni dapat standing ovation daripada Bunda. Tempat yang kedua, Nubahan berduet dengan Mawi menyanyikan lagu Kian. Pun sama, orang ramai cakap suara kedua Nubahan sangat-sangat hebat. Seperti yang dijangka, ada penyingkiran untuk minggu yang keempat. Dua peserta tersingkir iaitu Datuk Ilin Kang dan juga Syai Aid. Untuk minggu yang kelima, tema yang diberikan adalah R&R. Semua peserta akan nyanyi lagu bertentangan daripada genre mereka. So bermakna dia orang akan nyanyi lagu yang mereka tak biasa nyanyi dan yang mereka tak selesa. You just imagine Iskandar Ismail akan nyanyi lagu Kelentang-Kelentong. Beberapa peserta wanita akan menyanyikan lagu dangdut dan Kori akan menyanyikan lagu Malam Pesta Muda-Mudi. So bagi korang semua FC-FC dan peminat GV, korang nak artis mana yang berada di tempat pertama untuk minggu yang kelima, korang letak dalam komen. Jangan lupa tonton GV12 minggu yang kelima hari Ahad ni, sebab rancangan ni, nyanyian, peserta, juri dan juga pengacaranya memang sedap. Enjoy the show. Bye.